Pertama, ya, penyasaran subsidi yang dilaksanakan oleh kerajaan termasuklah terkait dengan bahan api RON95 ini merupakan salah satu bentuk apa yang dengan izin boleh disebutkan sebagai leakages, risk management, pengurusan risiko ketirisan. Ruang itu masih ada tetapi kita cuba untuk tutup ruangnya. Jadi kalau terkait dengan isu yang juga berbangkit tentang ketirisan di kawasan sempadan khususnya di stesen-stesen minyak yang terbaru berlaku di Johor. Untuk makluman, pendekatan terbaru yang akan dilaksanakan oleh KPDN adalah untuk memperkenalkan satu peraturan baru di bawah Seksyen 6 Akta Kawalan Bekalan 1961 yang akan membuat larangan terhadap pembelian RON95 di stesen-stesen minyak. Ini kerana kerangka perundangan sedia ada iaitu di bawah peraturan 12A yang di bawah juga dikeluarkan di bawah Seksyen Akta Kawalan Bekalan 1961 ini hanya melibatkan larangan terhadap penjualan. Maksudnya tindakan hanya boleh diambil terhadap stesen minyak dan bukannya kepada pemilik ataupun pembeli yang menggunakan pendaftaran kenderaan warga asing. Jadi melalui peraturan baru yang sedang kita rangka ini di bawah Seksyen 6 Akta Kawalan Bekalan ini, larangan itu akan bukan hanya melibatkan penjualan tetapi juga pembelian. Maksudnya mereka yang membeli, pemilik ataupun pemandu yang menggunakan kenderaan pendaftaran asing juga boleh dikenakan tindakan, dan kita mensasarkan bahawa peraturan baru ini akan dapat kita muktamadkan, dapat dikuatkuasakan bermula 1 April 2026. Kita sedang melaksanakan sesi libat urus bersama stakeholders termasuklah bersama JPJ dan juga agensi sepadan untuk kita tampil dengan SOP penguatkuasaan dan dimasukkan ke dalam sistem mereka.